Kalau nak kahwin 4 orang serentak boleh atau tidak? Power dia ni orang mana ni? Tanya rambut tang kali. Nah. 4 orang ni nak kahwin serentak. Jawabnya muak mari lu 4 orang, aku akad nikah. Ada tak 4 orang? Tak ada. Nak tanya saja, tak ada masalah. Boleh. Faham? Ada saksi, ada wali masing-masing. Aku nikahkan akan dikau, wahai hitam bin kelabu, dengan merah binti koko, dan dengan coklat binti hijau, dan dengan ungu binti pink, dan dengan hitam binti kelabu teh anjing. Nampak? Dia pun jawab, aku terimalah nikahnya keempat-empat nama yang tersebut tadi, dengan mas kahwin tiap-tiap seorang RM10 tunai. Faham? Tak ada masalah. Tapi seorang pun lelah nak jaga. Tak, orang puang kan, nak jaga pak, tapi pak tu paling banyak. Faham? Sebab apa? 5 tak boleh, 5 tak dang nak hambat. Allah kenal kita, dia wallahu khalaqakum. Kita tak larat. Nak, kalau seorang berasa seorang sudah tak usah nak menggatal. Faham tak? Nak kahwin 2 boleh. Isteri pertama macam permaisuri, jangan bagi dia kerja, duduk goyang kaki di rumah. Faham? Kalau nak poligami, garanti dia tak marah. Yang tak payah kerja, duduk di rumah, abang tanggung makan, minum, kecing, berak, abang tanggung belaka. Tu baru poligami. Ni suruh buat kerja, duit dia kita pinjam tak bayar. Nak poligami pula dah. Nak, biar dia tu mewah dulu. Beri makan minum free. Bulan ni kita pergi Cameron Highland 3 malam. Beres bang. Bulan depan Pulau Pinang, bulan depan Johor Bahru. Nak, dia nak benda, nak beli ratamah, mesej SMM bang. Ratamah beli hak 6 gram. Tak boleh 6 gram, abang beli 12 gram. Petang karang bang PT 1000, beri 2000. Kalau gitulah kita layang isteri pertama seronok tak dia? Orang puan jawab, mu lelaki orang puan jawab. Faham tak? Seronok lah. Baiknya cik abang aku suruh beli handbag hak 400, beli hak 1500. Suruh beli kasut Fungkiong, kedai kasut you, beli kedai kasut kelak sampai 600. Nak suruh beli cincin beliang hak biasa 600, beli hak 14,000. Kalau gitu abang nak kahwin seorang lagi ni, biar ada 2 permaisuri pula. Tak ada masalah dah bang, biti 16,000. Pitak piti sama, tak ada masalah. Ni dak, dia tu pitih dia kena cari. Nak kita pula baca Fatihah pun macam malah masuk Islam. Nak kahwin ramai ni tidak betul. Fa in khitum alla ta'dilu fawahidah. Kalau berasa tak boleh, nak berasa adil seperti itu seorang sudah. Nak, mazhab Daud Zahiri pelik lagi, 18 boleh kahwin. Lagu mana 18? Naklah kamu kahwin masna wa sulasa wa ruba'. Masna tu 2-2, 3-3 atau 4-4. 2 campur 2 4, 3 campur 3 6. Nampak? 6 campur 4 10, atau 4-4, 4 campur 4 8, 8 campur 10 18. Mazhab Daud Zahiri. Jeng keren habis. Nak.